Alah. 2.42 pagi geng. Penuh. Woi ramai. Ni semua akan lari 42 km untuk Tuan City 2026. Water station pertama. Water station pertama. Oh tak. Punya senang 42 kilo. Starting pun dah 500 meter belakang. Ramai. Wakil tunggal Tiara untuk sub 3 jam. Good luck, all the best. All the best to all of the 42. Let's go. Don't forget, your car outside is Member simpan tenaga. Takut kena gigit. Ujung-ujung nanti kena gigit. Biasa lepas starting line tu dia terus P3 lah. Hari ni dia safe. Kenal lah. Hey. KM 7.71. Dapat tangkap pesa. Pesa salak tinggi. Biasa training P3 ni. Kalau ni dia pelik sikit. Itu dia. Kedah. Champion. Easy pace 3. Apa easy? Sekarang jam 4.20 pagi. Aku dekat KM 13.79 bersama Pisang dan berpesa. Penat amat. Penat lah bagi sakit hari ni. So 42 km kali ni. Kena sebut 42 dia. Start kan. Kita akan training dengan meter je. Nak buat ke dah. Training meter dengan training lepak dekat mamak. Lagi paling jauh 5 kilo. Tu pun last 3 minggu lepas. Okay. Doakan semoga kita survive lah. So. Okay. Buat lagi apa? Gila. Bukit dekat KM 14. Apa ah? Kita dah sakit. Oh my god. What is this hill? Lagi wait. Sekarang aku dekat 25.57 km. Aku dah rasa mula kancit. Sakitnya kaki. Allah. InsyaAllah lagi berapa belas kilometer kita brisk walk. Terpaksa dah sakit sangat. Aku cari bas tak nampak pula bas hari ni. Kalau tak ada naik bas lah. Sakit gila. Sekarang aku dekat KM 29.32. 3 jam 48 minit. Kat depan tu ada surau. Alhamdulillah surau. Serius je kaki aku sakit gila. Aku nak senyum pun tak boleh lah. Sekarang aku bukan brisk walk lagi dah. Aku seret kaki pace 15 lagi pace 15 14 tengah macam tu. Sekarang aku nak singgah solat insyaAllah. Ada lagi 12 kilo. Aku tak tahu boleh habis sekarang ke tak. Rasa nak nangis tu. Rasa nak nangis serius. Pray dulu. Sakit. Aduh lah, sakit. Lagi 12 kilo lagi. Tunggu saya. Habislah macam ni. Sakit. Lagi 12 kilo. Sakit. Dah buang dah sakit. Ada. Okey. Terima kasih. Come on baby, come on. Tak perlu tau. Tahun depan cuba lagi. Daripada KM 5 lagi cari cendol ni lah. Capek tak? Aduh, cendol.
Dak ah. Kalau nasi lemak dak kan. Kiri kanan. Medik lagi laku daripada cendol. Tak. Okay. Steady ke barefoot lah. Ya, 7 km lagi. Air lari 100 meter pun tak boleh barefoot. Mantap ke? Pakai kasut pun sakit. Lagi 7 kilo. Sekarang aku dah 4 jam 44 minit. Menyesal. Menyesal aku pun tak tahu apa aku buat. Mandi. Oh tak. Pantun pula. Lagi pantun pula. Pecut dulu. Awal-awal ni dah belagak. Dia jadi macam ni. Pisang. Sekarang KM 38.2. InsyaAllah lagi 4 kilo. Lego. Terberikan bunga, ku sudah beri. Ada kuih ah. Santap tu nasi lemak. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Breakfast. Thank you. Dah. Bagi katik bagi ke manja. Tapi tinggal sekelak ayam dia. Tak apa betul lah. Okey. Dah. Dah aku. Alhamdulillah ada breakfast. Sekarang dah 42.28. Ada dalam lagi 100 meter. Kena scan mileage sikit. Tapi aku tak kira. Sekarang 20 meter pun aku kira penat tau. Salam, let's go. Let's go, kena motor balik. Aduh. Kena kejar dia. Lagi 100 meter. Nampak tak pagi lah. Aduh. Dia makan ujung tu. Masih bang. Kalau tak habis dia. Thank you. Alhamdulillah hari ni habis juga. Aku rasa ni event yang paling azab tak? Paling azab, serius. Aku jam dekat kilometer ke 25 sampai ke kilometer 33 tadi. Aku jalan kaki pace 14 ke 15 macam tu. Aku langsung tak boleh lari. Jalan pun sengit. Pijak, rasa macam pijak pisau tu. Member dah siap tidur ai. Subuh. Oh, lama. Lagi ke? Gila. Oh, Siap tidur. Hujan dah nunggu. Paling azab hari ni. Tapi dapat biskut. Kerah betul lah biskut. Ingat ke breakfast sedap? Kerah biskut.